sekejap, semalam lagi viral lah. Ada satu pasangan ni suami isteri. Penyakit perut tu. Lepas kan ni? You're right, yes. Saya rasa dah telok dia masam. Yang ni penyakit kelamin kan? Doktor. Tak lah, doktor. Ada. Ini terjadi kenapa? Bukan sebab bantai ke? Bukan sebab bersedaran? Sebab mulut dia. Cium-cium kan? No, yang ni bukan sebab hormon kan? Bukan sebab dia je kan? Kelamin. Penyakit ni penyakit kelamin. Sampai benda dalam seluar pun nak cerita dekat khalayak umum ni. Nak buat VDT, nak buat live. Aduh tapi aku kesian lah tengok dekat suami dia kan. Tapi mungkin dia rasa macam benda tu benda biasa. Dia tahu isteri dia ni jenis mulut jenis kelolo macam tu kan. Tapi bagi kita orang luar ni, bila tengok video tu rasa macam tak best lah. Rasa macam mendatangkan aib lah kepada suami dia tu. Si suami isteri ni pergi jumpa dekat doktor. Doktor tu pula doktor lelaki. Si isteri ni pun tanya lah, ni penyakit herpes ke ni? Salah satu penyakit kelamin lah. Bila doktor tu mengaku, lepas tu dia kata ni punca ni daripada telok suami saya lah ni. Telok suami saya ni masam. La ilaha illallah. Daripada orang tak tahu yang telok suami hang tu masam, habis satu Malaysia ni tahu pakat telok suami hang tu masam. Nasib baik suami hang tu tak balas balik, kata hang pun bau belacan, dah bergaduh dekat situ pula dah. Nasib baik dia tak kemam telok kemuruk. Kalau telok kemuruk lagi teruk. Aduh, benda-benda dalam seluar ni tak payahlah nak cerita kat orang. Nak buat VDT ke, nak buat live ke. Aduh, bagi ada perasaan malu sama. Aduh, tak malu ke budak-budak duk dengar? Tak malu ke? Kalau orang yang tengok tu adik-beradik kita, saudara mara kita, sampai benda dalam seluar pun nak cerita dekat media sosial. Aduh, sudahlah macam ni. Letih lah. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.